you be like, gang, 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 gang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada pensyarah asas keusahawanan iaitu Puan Hazalina binti Muhammad Hanif serta rakan-rakan yang menonton video saya pada hari ini. Hari ini saya akan bentang analisis mengenai salah satu jenama yang terkenal iaitu Zeus Coffee. Zeus Coffee merupakan sebuah jenama kopi tempatan Malaysia yang diasaskan pada tahun 2019 di bawah syarikat Zupresso M. Sedian Berhad. Perniagaan ini diwujudkan oleh sekumpulan usahawan yang mempunyai visi untuk mengubah cara masyarakat menikmati kopi. Pada ketika itu, kebanyakan kopi premium dijual pada harga yang agak tinggi dan sering dianggap sebagai minuman mewah. Oleh itu, ramai pengguna hanya membeli kopi premium sekali-sekala kerana faktor harga. Melihat keadaan tersebut, pengasas Zeus Coffee percaya bahawa kopi berkualiti tidak sepatutnya menjadi satu kemewahan. Sebaliknya, mereka ingin menjadikan kopi sebagai satu keperluan harian yang mampu dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Daripada idea inilah lahir slogan terkenal Zeus Coffee iaitu a necessity not a luxury, yang membawa maksud kopi berkualiti bukan lagi sesuatu yang eksklusif tetapi boleh dinikmati setiap hari pada harga yang berpatutan. Apa yang menarik tentang Zeus Coffee ialah mereka tidak bermula sebagai sebuah rangkaian kedai kopi yang besar. Mereka memulakan operasi dengan hanya sebuah cawangan kecil di Binjai 8, Kuala Lumpur pada hujung tahun 2019. Walaupun hanya mempunyai sebuah permis, mereka sudah mempunyai matlamat yang jelas iaitu membangunkan jenama kopi tempatan yang mampu bersaing dengan jenama antarabangsa seperti Starbucks dan Coffee Bean. Selain itu, sejak awal lagi, Zeus Coffee menggunakan pendekatan yang agak berbeza daripada kebanyakan kedai kopi lain. Mereka memberikan penekanan kepada penggunaan teknologi digital. Pelanggan boleh membuat pesanan melalui aplikasi mudah alih, memilih lokasi pengambilan minuman ataupun menggunakan perkhidmatan penghantaran. Pendekatan ini menjadikan proses pembelian lebih mudah, cepat dan selesa, terutamanya bagi golongan yang sibuk bekerja atau belajar. Dari segi produk pula, Zeus Coffee menawarkan pelbagai pilihan minuman seperti espresso, latte, cappuccino, americano, mocha dan pelbagai minuman bukan berasaskan kopi. Walaupun harga yang ditawarkan lebih rendah berbanding sesetengah jenama antarabangsa, syarikat tetap mengekalkan penggunaan biji kopi berkualiti serta proses penyediaan yang konsisten. Hal ini membantu membina keyakinan pelanggan terhadap jenama mereka. Perkembangan Zeus Coffee juga boleh dikatakan sangat pantas. Dalam tempoh hanya beberapa tahun selepas ia ditubuhkan, syarikat ini berjaya membuka ratusan cawangan di seluruh Malaysia. Selepas kejayaannya di pasaran tempatan, Zeus Coffee mula mengembangkan perniagaannya ke luar negara seperti Filipina, Singapura, Brunei dan Thailand, sekaligus membuktikan bahawa jenama kopi tempatan mampu berkembang ke peringkat serantau. Menjelang tahun 2025, syarikat mengumumkan telah mencapai lebih 1,000 cawangan. Satu pencapaian yang menunjukkan kadar pertumbuhan yang sangat merangsangkan. Selain memberi tumpuan kepada keuntungan,
Zoo's Coffee juga mengambil berat tentang inovasi dan kelestarian. Sebagai contoh, syarikat pernah memperkenalkan penyedut minuman berasaskan beras yang lebih mesra alam. Selain menjalinkan kerjasama dengan pelbagai syarikat dan jenama terkenal bagi mengukuhkan kedudukan mereka dalam pasaran. Ini menunjukkan Zoo's Coffee sentiasa berusaha menambah nilai kepada pelanggan melalui inovasi produk dan pengalaman pengguna. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai latar belakang perniagaan Zoo's Coffee dari aspek visi, misi dan faktor kejayaan syarikat ini. Pertama sekali ialah visi Zoo's Coffee. Visi merupakan hala tuju atau matlamat jangka panjang sesebuah syarikat. Zoo's Coffee mempunyai dua visi utama. Yang pertama ialah untuk menjadikan kopi berkualiti boleh dinikmati oleh semua orang. Ini bermaksud mereka mahu setiap lapisan masyarakat dapat menikmati kopi premium tanpa perlu membayar harga yang terlalu mahal. Visi yang kedua pula ialah untuk menjadikan jenama kopi pilihan utama di Asia Tenggara. Ini menunjukkan bahawa Zoo's Coffee bukan hanya mahu berjaya di Malaysia, malah mereka juga bercita-cita untuk mengembangkan perniagaan mereka ke negara-negara lain dan menjadi jenama kopi yang dikenali di peringkat serantau. Seterusnya ialah misi Zoo's Coffee. Misi menerangkan bagaimana syarikat mencapai visi yang telah ditetapkan. Misi pertama Zoo's Coffee ialah menyediakan kopi premium pada harga yang berpatutan. Walaupun menggunakan biji kopi yang berkualiti, Zoo's Coffee masih menawarkan harga yang mampu dibeli oleh kebanyakan pengguna. Inilah yang menjadikan jenama ini mendapat sambutan daripada pelbagai golongan masyarakat. Misi kedua ialah memberikan pengalaman pembelian yang mudah melalui teknologi digital. Sebagai contoh, pelanggan boleh membuat pesanan menggunakan aplikasi Zoo's Coffee, membuat pembayaran tanpa tunai, mengumpul mata ganjaran dan memilih lokasi untuk mengambil pesanan. Ini menjadikan proses pembelian lebih cepat dan mudah. Misi ketiga ialah mengekalkan kualiti produk dan perkhidmatan. Zoo's Coffee memastikan setiap cawangan menyediakan rasa kopi yang sama serta memberikan layanan yang baik kepada pelanggan. Dengan cara ini, pelanggan akan lebih yakin terhadap jenama tersebut. Misi yang terakhir ialah terus berinovasi dalam pembangunan produk dan pengalaman pelanggan. Contohnya, Zoo's Coffee sentiasa memperkenalkan menu baharu mengikut trend semasa dan cita rasa pelanggan supaya pelanggan sentiasa mempunyai pilihan yang menarik. Seterusnya, saya akan menerangkan faktor kejayaan Zoo's Coffee. Faktor pertama ialah harga yang kompetitif. Walaupun menawarkan kopi premium, harga yang dikenakan masih mampu milik. Ini menyebabkan lebih ramai pelanggan memilih Zoo's Coffee berbanding jenama lain. Faktor kedua ialah kualiti produk yang konsisten. Setiap cawangan menggunakan resepi yang sama dan barista dilatih mengikut standard yang ditetapkan. Oleh itu, pelanggan boleh menikmati rasa kopi yang hampir sama walaupun membeli di cawangan yang berbeza. Faktor yang ketiga ialah penggunaan aplikasi digital. Aplikasi ini memudahkan pelanggan membuat pesanan dan pada masa yang sama membantu syarikat mengurus operasi dengan lebih cekap.
Selain itu, strategi pemasaran melalui media sosial juga menjadi antara faktor kejayaan Zeus Coffee. Mereka aktif mempromosikan produk baru, menawarkan promosi yang menarik dan berinteraksi dengan pelanggan melalui platform seperti Instagram dan TikTok. Faktor yang seterusnya ialah lokasi cawangan yang strategik. Kebanyakan cawangan dibuka di kawasan yang mempunyai ramai pelanggan seperti pusat membeli belah, kawasan pejabat dan universiti. Ini memudahkan pelanggan mendapatkan produk mereka. Selain itu, Zeus Coffee juga sentiasa menghasilkan inovasi menu mengikut cita rasa pelanggan. Mereka sering memperkenalkan minuman baharu dan menu bermusim bagi menarik minat pelanggan untuk terus mencuba produk mereka. Akhir sekali ialah pengembangan cawangan secara agresif. Dalam tempoh yang singkat, Zeus Coffee berjaya membuka banyak cawangan di seluruh Malaysia dan seterusnya mengembangkan perniagaan ke beberapa negara lain. Ini membuktikan bahawa strategi yang digunakan berjaya meningkatkan pertumbuhan syarikat. Itulah serba sedikit mengenai latar belakang perniagaan Zeus Coffee. Seterusnya, saya akan menerangkan latar belakang usahawan yang menumbuhkan perniagaan ini. Zeus Coffee telah diasaskan oleh dua orang usahawan Malaysia iaitu Yan Chuan dan Benon Tian. Mereka merupakan pengasas bersama yang mempunyai visi iaitu untuk menjadikan kopi premium lebih mampu dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Walaupun hari ini mereka berjaya membina antara jenama kopi tempatan yang terbesar di Malaysia, perjalanan mereka sebenarnya tidak bermula dalam industri makanan dan minuman. Sebelum menumbuhkan Zeus Coffee, kedua-dua pengasas mempunyai pengalaman dalam bidang teknologi, pembangunan syarikat baharu serta pengurusan perniagaan. Pengalaman ini membantu mereka memahami bagaimana teknologi boleh digunakan untuk memudahkan operasi perniagaan dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Salah seorang pengasas iaitu Benon Tian mempunyai latar belakang dalam bidang undang-undang sebelum beralih kepada dunia keusahawanan dan teknologi. Pengalaman tersebut memberinya kemahiran dalam menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mengurus organisasi. Sementara itu, Yan Chuan pula mempunyai pengalaman dalam bidang perniagaan dan keuangan yang membantu dalam merancang strategi pertubuhan syarikat. Dari segi kepimpinan pula, pengasas Zeus Coffee sangat mengutamakan pelanggan serta sentiasa menggalakkan inovasi dan penggunaan teknologi. Mereka percaya bahawa kejayaan bukan saja bergantung kepada produk yang berkualiti tetapi juga kepada pengalaman pelanggan. Oleh sebab itu, mereka sentiasa melakukan penambahbaikan terhadap produk dan perkhidmatan serta membuat keputusan berdasarkan data dan maklum balas pelanggan. Kemudian, kita pergi kepada perancangan operasi perniagaan. Dalam fasa ini, pengasas menentukan pembekal biji kopi, memilih mesin kopi yang sesuai,
menyediakan resepi minuman yang standard dan melatih barista supaya setiap cawangan dapat menghasilkan rasa kopi yang konsisten. Langkah ini sangat penting kerana kualiti produk yang konsisten dapat meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap jenama. Selepas semua persediaan dilakukan, Zeus Coffee memasuki fasa pelancaran operasi. Pada peringkat awal, syarikat memberi tumpuan untuk memastikan setiap pelanggan mendapat pengalaman yang baik dari segi rasa kopi, layanan dan kelajuan perkhidmatan. Maklum balas daripada pelanggan digunakan untuk menambah baik produk dan operasi sebelum membuka lebih banyak cawangan. Apabila sambutan semakin menggalakkan, syarikat memasuki fasa pengembangan perniagaan. Zeus Coffee membuka cawangan baharu secara berperingkat di lokasi yang mempunyai potensi pelanggan yang tinggi seperti pusat bandar, kawasan pejabat, universiti dan pusat beli belah. Pada masa yang sama, syarikat meningkatkan promosi melalui media sosial dan menawarkan pelbagai ganjaran kepada pelanggan yang setia. Seterusnya, kita masuk pada entiti perniagaan yang digunakan oleh Zeus Coffee. Sebelum saya menerangkan tentang Zeus Coffee, saya akan jelaskan dahulu apa yang dimaksudkan dengan entiti perniagaan. Secara ringkasnya, entiti perniagaan ialah bentuk atau jenis pemilikan sesebuah perniagaan yang didaftarkan mengikut undang-undang. Pemilik perlu memilih entiti yang sesuai kerana setiap entiti mempunyai peraturan, tanggungjawab dan liability yang berbeza. Antara contoh entiti perniagaan ialah pemilikan tunggal, perkongsian syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad. Bagi Zeus Coffee, syarikat ini memilih untuk didaftarkan sebagai syarikat sendirian berhad. Persoalannya, mengapakah Zeus Coffee memilih sendirian berhad dan bukannya pemilikan tunggal atau perkongsian? Pada pendapat saya, pilihan ini sangat sesuai kerana Zeus Coffee mempunyai matlamat untuk berkembang menjadi sebuah syarikat yang besar. Jika menggunakan milikan tunggal atau perkongsian, agak sukar untuk mengembangkan perniagaan sehingga mempunyai ratusan cawangan. Melalui sendirian berhad, syarikat lebih mudah mendapatkan modal daripada pelabur, mempunyai perancangan jangka panjang dan mengurus perniagaan secara lebih sistematik. Selain itu, sendirian berhad juga memberikan perlindungan kepada pemilik syarikat. Sekiranya syarikat mengalami kerugian atau mempunyai hutang, pemegang saham hanya menanggung kerugian setakat jumlah pelaburan mereka sahaja. Harta peribadi mereka seperti rumah, kereta atau simpanan tidak akan digunakan untuk membayar hutang syarikat. Inilah yang dinamakan liability terhad. Terdapat beberapa ciri utama syarikat sendirian berhad. Yang pertama ialah syarikat mempunyai identiti yang berasingan daripada pemiliknya. Maksudnya, walaupun berlaku pertukaran pemegang saham atau pengarah, syarikat masih boleh meneruskan operasi seperti biasa kerana syarikat dianggap sebagai entiti yang berasingan di sisi undang-undang.
Ciri yang kedua ialah bilangan pemegang saham adalah terhad. Saham syarikat juga tidak boleh dijual kepada orang awam sesuka hati seperti syarikat awam berhad. Ciri yang ketiga ialah syarikat perlu didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau SSM dan perlu mematuhi segala peraturan yang ditetapkan di bawah Akta Syarikat. Selain itu, syarikat juga mempunyai lembaga pengarah yang bertanggungjawab membuat keputusan yang penting berkaitan operasi dan hala tuju syarikat. Antara kelebihan yang paling penting ialah liability pemegang saham adalah terhad. Ini memberikan keyakinan kepada pelabur untuk melabur dalam syarikat. Selain itu, imej syarikat juga menjadi lebih profesional apabila sesebuah syarikat menggunakan status SDN.BHD. Pelanggan, pembekal dan institusi keuangan biasanya mempunyai keyakinan yang lebih tinggi terhadap syarikat tersebut. Kelebihan yang seterusnya ialah syarikat lebih mudah mendapatkan pembiayaan daripada bank atau pelabur kerana struktur pengurusannya lebih teratur. Di samping itu, Sendian Berhad juga mempunyai kesinambungan perniagaan walaupun berlaku pertukaran pemilik atau pengarah, operasi syarikat masih diteruskan tanpa perlu menubuhkan syarikat yang baharu. Namun begitu, terdapat juga beberapa kekurangan. Pertama, kos penubuhan dan kos pengurusan adalah lebih tinggi berbanding milikan tunggal. Kedua, syarikat perlu menyediakan penyata keuangan dan laporan tahunan mengikut peraturan yang ditetapkan. Ketiga, syarikat perlu mematuhi pelbagai undang-undang dan prosedur menyebabkan proses pentadbirannya lebih kompleks. Walaupun begitu, bagi sebuah syarikat besar seperti Zeus Coffee, kekurangan ini tidak menjadi masalah kerana ia membantu memastikan syarikat diurus dengan lebih teratur dan tulus. Seterusnya ialah liability. Seperti yang saya nyatakan tadi, Zeus Coffee menggunakan konsep liability terhad. Bermaksud, sekiranya syarikat menghadapi masalah keuangan, pemegang saham hanya kehilangan jumlah modal yang telah dilaporkan. Mereka tidak perlu menggunakan harta peribadi untuk menanggung hutang syarikat. Seterusnya ialah pemegang saham. Pemegang saham ialah individu atau organisasi yang memiliki sebahagian daripada syarikat melalui pegangan saham. Mereka berhak menerima dividen sekiranya syarikat memperoleh keuntungan dan mempunyai hak untuk terlibat dalam keputusan yang penting melalui mesyuarat pemegang saham. Akhir sekali ialah pengurusan syarikat. Bagi saya, pengurusan Zeus Coffee merupakan antara faktor utama kejayaan syarikat ini. Mereka menggunakan sistem pengurusan yang moden dengan bantuan teknologi digital bagi mengawal operasi ratusan cawangan. Setiap cawangan menggunakan prosedur operasi yang sama supaya kualiti minuman dan perkhidmatan sentiasa konsisten. Selain itu, syarikat juga sentiasa membuat penambahbaikan terhadap produk, latihan bekerja dan strategi pemasaran bagi memastikan mereka kekal berdaya saing. Seterusnya, saya akan bentangkan analisis persekitaran luaran Zeus Coffee menggunakan analisis Pestel.
Analisis PESTEL digunakan untuk melihat faktor-faktor di luar syarikat yang boleh mempengaruhi prestasi dan perkembangan sesebuah perniagaan. Walaupun faktor-faktor ini tidak boleh dikawal oleh syarikat, Zeus Coffee perlu sentiasa menyesuaikan strategi perniagaannya mengikut perubahan yang berlaku. Faktor pertama ialah faktor politik. Faktor politik ialah dasar dan polisi kerajaan yang boleh mempengaruhi operasi sesebuah syarikat. Dari segi pekerja pula, Zeus Coffee perlu mematuhi dasar kerajaan seperti gaji minimum dan kebajikan pekerja. Jika kerajaan menaikkan kadar gaji minimum, kos operasi syarikat juga akan meningkat kerana syarikat mempunyai ramai pekerja di seluruh negara. Pada pandangan saya, walaupun faktor politik boleh meningkatkan kos operasi, dasar kerajaan yang jelas sebenarnya membantu Zeus Coffee menjalankan perniagaan dengan lebih teratur dan mendapat kepercayaan pelanggan. Faktor kedua ialah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi memberi kesan secara langsung kepada prestasi Zeus Coffee. Contohnya, apabila berlaku inflasi, harga bahan mentah seperti biji kopi, susu, gula dan cawan akan meningkat. Ini menyebabkan kos penyediaan setiap minuman juga bertambah. Selain itu, perubahan kadar pertukaran mata wang turut memberi kesan kerana sebahagian bahan mentah seperti biji kopi diimport dari luar negara. Jika nilai ringgit menurun, kos pembelian bahan mentah akan menjadi lebih mahal. Seterusnya ialah faktor sosial. Faktor sosial merujuk kepada perubahan gaya hidup, budaya dan cita rasa masyarakat. Pada masa kini, budaya minum kopi semakin menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan muda, iaitu pelajar, universiti dan pekerja pejabat. Kopi bukan lagi sekadar minuman, tetapi telah menjadi sebahagian daripada gaya hidup harian. Selain itu, pengguna masa kini juga gemar mencuba menu baharu yang unik. Oleh sebab itu, Zeus Coffee sering memperkenalkan minuman bermusim. Faktor seterusnya ialah teknologi. Pada pandangan saya, teknologi merupakan salah satu kelebihan terbesar yang dimiliki oleh Zeus Coffee. Sejak awal lagi, syarikat memberi tumpuan kepada pengguna aplikasi mudah alih. Melalui aplikasi tersebut, pelanggan boleh membuat pesanan, memilih lokasi pengambilan minuman, membuat pembayaran tanpa tunai serta mengumpul mata ganjaran. Faktor seterusnya ialah alam sekitar. Pada masa kini, masyarakat semakin prihatin terhadap isu kelestarian alam sekitar. Sebagai sebuah syarikat yang mempunyai banyak cawangan, Zeus Coffee juga perlu memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Antara usaha yang dilakukan ialah menggalakkan penggunaan bungkusan yang lebih mesra alam serta mengurangkan penggunaan plastik sekali guna. Selain itu, syarikat juga perlu memastikan bekalan biji kopi diperoleh daripada pembekal yang mengamalkan amalan pertanian yang bertanggungjawab supaya bekalan dapat dikekalkan untuk jangka panjang. Sekarang, saya akan menerangkan pula tentang sumber modal usahawan. Syarikat ini tidak pernah mendedahkan jumlah modal yang sebenar yang digunakan kepada orang awam. Namun,
Berdasarkan perkembangan syarikat dan maklumat yang tersedia, kita boleh lihat bahawa Zeus Coffee menggunakan beberapa sumber modal utama untuk memastikan perniagaan mereka terus berkembang. Sebagai rumusan daripada analisis yang saya buat, saya dapat lihat kejayaan Zeus Coffee bukan berlaku dalam sekelip mata. Kejayaan ini datang daripada perancangan yang baik, strategi yang betul dan usaha syarikat untuk sentiasa menambah baik produk serta perkhidmatan mereka. Walaupun terdapat banyak persaingan dalam industri kopi, Zeus Coffee masih mampu berkembang kerana mereka sentiasa memahami kehendak pelanggan dan berani membuat pembaharuan. Pada pendapat saya, Zeus Coffee memang wajar dijadikan contoh kerana mereka membuktikan bahawa jenama tempatan juga mampu berjaya dan bersaing dengan jenama antarabangsa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.